Kita dah sampai Genting. Genting Highland. Aku dah lama tak sampai Genting tau. Dan cuba korang tengok dia punya view. Memang cantik weh. Sekarang ni aku dekat hotel. Nama hotel ni ni nama dia. Windmill Upon Hill. Yang ni dia belum Genting Highland sangat lah. Dia bahagian bawah. Cuba tengok. Aku memang suka dia punya view kat sini. 2 malam 100 lebih. So macam 3 hari lah. 3 hari 162 macam tu kot. 3 hari dekat Genting Highland. Kita nak buat macam-macam hari ni sekarang dah lepas asar. Ingat nak keluar kejap. Kita nak pergi naik cable car kita naik cable car. Jom. Tadi dah pergi Genting Premier Outlet. Dan sekarang kita nak jalan-jalan sikit sampai malam. Jom kita tengok apa yang ada. Aku dah lama tak sampai Genting Highland tau. Mesti banyak benda best kan. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk dulu. Ini dia punya keluasan hotel ni tau. Ada TV, ada sofa, betul-betul spacious. Ini dia punya remote. Ini nak makan boleh kat sini. Cuba tengok dia punya kemudahan yang ada. Ada mesin basuh. Dan dia inverter apa yang inverter? Inverter ni. Ini dia punya peti ais inverter. Ada peti ais 2 pintu. Masak pun boleh Masak boleh. Cerik, oven, microwave. Lepas tu ni dia punya sinki. Dan dia macam ada 2 ruang. Ni ruang depan. Lepas tu dia punya bilik dekat sini. Ni bilik air. Yang ni katil. Ini pun luas juga. Betul-betul. Cuma tak ada aircon Tak tahulah bilik lain ada aircon ke tak. Tapi kita orang tak ada aircon. Dia ingat ni Cameron Highland nak sejuk macam Cameron Highland ke? Dah lah ni Genting bahagian bawah tau. So kalau atas maybe sejuk sikit. Yang ni bahagian yang bawah. Ni bahagian yang level Genting Premium Outlet. So yang kawasan sini tak adalah sejuk sangat. Tapi dia tak ada aircon. Aircon tak ada. Daripada tadi bukan kipas kan. Tapi sebelum kita pergi Genting Premium Outlet, aku nak bawa korang naik rooftop. Sebab aku tengok dia punya rooftop macam ada view yang nice tau. Jom kita tengok. Level 42. Tinggi you. Hotel ni tinggi kan. Dekat sini ada whoosh. Cuba tengok view dari sini. Lah bawah tu. Ini level 42. Ada fitness room dengan gymnasium. Ini dia punya fitness room community hall. Cuba tengok view kat sini. Memang betul-betul tinggi. Tingkat 42. Ni pula gym. Bagus juga gym ada. Swimming pool ada. Kita tengok gym dia. Ni gym. Tapi swimming pool kat bawah ni dia. Ini dia punya tempat macam swimming pool. Ni swimming pool ke? Tengok. Ini ada swimming pool style. Dia macam style berbulatan macam tu. Dah macam style infinity pool. Lepas tu kat sini ada kolam lagi. Itu jacuzzi tengok. Dia ada. Ini boleh berenang kat ni. Yang kecil ni boleh kat ini pun ada. So sini pun boleh berendam kat. Lepas tu ni nampak macam jacuzzi kan. Ni nampak macam jacuzzi kan. Ni tapi tak ada air. Ini swimming pool banyak. Ini tingkat 40, 41, 42 lah. Memang betul-betul tinggi. Dia punya view. Jom kita belanja view. Tengok. Kabus ke pembakaran terbuka. Luas Ni boleh berenang nanti bila-bila. Sini boleh. Ini rasanya kena order ke apa ni? Asal tak ada? Takkan nak just duduk macam ni je. Ke kita boleh ni tempat untuk tengok pemandangan. Ada banyak construction tau kat situ. Mungkin kalau dah siap, memang lagi banyak tempat penginapan yang kita boleh duduk kat sini. Tapi itu apa tu? Itu Skyworld ke tu?
Adakah itu Skyworld? Ini apa? Ni premium outlet. Cik, ya ke ni? Betul confirm Aku ternampak sesuatu. Cuba tengok. Ada sauna. Wow. Ini agak-agak free ke tak free Tengok dia ada male sauna, female sauna. Baguslah, maknanya dia asingkan lah kan. Ush. Dah on. Ush. Panas weh. Ui. Ini dah kira. Ui, tengok ni ada dia punya batu panas tu. Dah ni dah kira kalau duduk sini berpeluh ni. Oh, ni kalau kita tutup pintu dah panas lah. So kalau aku nak mandi sauna, aku boleh duduk sekarang. Duduk sini. Tak ada orang tau. Tak ada orang. Tu dia punya batu sauna yang panas tu. Oh, macam ni rupa dia. So jom kita tengok view dekat belah sini pula. Tapi kan kalau korang tengok kan, kabus dia banyak tau. Sini ada kabus. Tengok dia punya view. Ini tingkat 40 tau. 40 lebih. Lepas tu tengok. Sini memang tebal dia punya kabus dia. Dah macam awan weh. Sampai bawa ke atas tu. Sini tak adalah sejuk sangat. Biasa-biasa je. Sekarang kita nak naik cable car. Malam. Saya dah beli. Dah beli apa? Tiket untuk cable car. Malam ni? Dah beli. Okay, so tiket cable car kita dah beli. Kita nak naik cable car. Sekarang dah malam pukul 7. Hari ni tengok apa yang ada. Esok pun kita jalan-jalan lagi. 2 hari kita jalan-jalan. So sekarang kita nak pergi Genting Premier Outlet. Yang bagusnya nak pergi ke Genting Premier Outlet daripada hotel 8 minit je tau. So ni mungkin antara tempat strategik kan? Tempat strategik nak ke Genting Premium Outlet. Dia punya escalator punyalah banyak. Sebab kita parking kat bawah B5. Rupanya Kita parking B5. Maknanya bila kita masuk je, sebenarnya bukan tak sampai dekat dia punya ground, tapi dekat B5. Basement 5 lah kan. Tengok, memang punyalah banyak dia punya escalator. Tak tahu ada lift ke tak, tapi memang tadi pun kita pakai escalator ni juga kan. By the way, aku pakai kasut baru. Cik, dia baru beli First time beli kasut Nike Air Jordan. Yang ni dapat diskaun 50% tau. Warna hitam, biru dan putih. Dia agak selesa jugalah. Ni size 10.5. 10.5 UK. Okay, ni pintu dia. Dan kita akan masuk. Ini dia Genting Premium Outlet. Yang ni escalator outdoor tau. Tadi indoor. Tu indoor. Yang ni escalator dekat luar. Tengok. Dia buat ni style outdoor tau. Ada awan kat situ. Ada banyak betul butik-butik yang premium dan eksklusif. Ni tempat orang kaya. Ada macam-macam butik. So kita dari sini kita akan pergi ke cable car. Apa nama? Awana Cable Car. Aku rasa ni dia punya macam kira center court juga ke? Ni macam dia punya tengah-tengah jugalah. Cuba tengok. Dia punya view. Memang cun lah. Ini kalau nak OOTD ambil gambar, memang cantik dia punya pemandangan. Look at that. Look at the view. So nice. Ada coach. Ini dia. Kita dah sampai Awana Sky Central. Ni nampak macam TBS pun ada Ni dia punya cable car. Waktu operasi 7 pagi. Oh, awal dia buka
Awal 7 pagi sampai 11 PM dia punya waktu operasi. Maknanya kalau kita nak lepak sampai tengah malam, tak boleh lah. Tak boleh lah. Kena pakai kereta lah. Tak boleh naik kabel car. Okay, boleh je drive kan. Tapi memang tinggi weh. Beza tak tahan. Aku buat beza je tu. Tadi pun dah dia punya minyak nak tekan pun dah tak boleh pergi. So jom kita cari dia punya counter. Kan? Macam dah sejuk sikit. Dah sejuk sikit padahal tak naik lagi tu. Dah sejuk sikit ni. Oh. Itu dia. Look at that. Skyway ticketing counter. Dia dah macam nak pergi wayang lah. Okay, so ni dia punya security checkpoint. Tak ada orang. Baguslah macam ni. Aku tak tahulah hari lain macam mana, tapi sekarang tengok tak ada orang kan. Ni dia punya tempat beratur dia. So kita just jalan saja macam biasa. Tu dia punya cable car. Look at that. Cantik juga kan? Ni dia punya peraturan. In case korang nak tengok peraturan dia. Alright. Jom kita naik. So macam excited? Yeah. Ni kita naik cable car waktu malam. Sejuk. Sejuk gak oh. Sejuk malam, sejuk tinggi. So ni dia. Terus boleh naik. Masuk. Tengok, so tak payah tunggu lah. Dan tak perlu kongsi dengan orang kan. Berapa nak kongsi? Tengok. Kita dua. Ni kabel car yang lain. Uish, memang betul-betul sunyi kan. Tak ada lampu tau. Kabel car ni tak ada lampu. So kita just ada lampu luar je. Tengok. Kita ada lampu luar ni. Dan kita boleh nampak lah kabel car yang lain sedang lalu lalang kat sini. Kita akan ke atas tu. Skyworld Atas tu genting Skyworld. Cuba tengok tokong ni malam-malam. Dia punya warna merah tau. Agak menyeramkan. Ni dia punya tokong. Lepas tu yang ni, dah sampai Ni nak pergi stop temple. Ni kalau siapa yang nak stop dekat temple, ni station temple lah. Lepas tu kalau nak pergi Skyworld, atas lagi lah. Teruskan perjalanan. Okay, so tengok. Mana temple tadi? Tu temple warna merah. Ini dia punya station. Station Tokong. Station Tokong. Boleh berhenti sini ataupun just naik lagi lah. Alright. Okay, kita teruskan perjalanan. Tapi daripada jauh dah nampak. Cuba tengok. Amboi, memang meriah. Dah macam disco kat situ. Itu Skyworld kan? Uish. Warna-warni. Ini mungkin hotel. Ini macam hotel mewah kan? Ni berapa ringgit dah ni? Ya. Alright. So kita dah sampai. Ini dia, Genting Highland. Wow. Meriah. Wish. Macam-macam ada. Okay, so kita dah sampai Genting Highland. Saya nak makan kan? Makan. Mana makan best? Wah. Genting Skyworld. Besar juga tempat ni. Ni dia punya theme park. Cuba tengok. Dia punya colour. Memang betul-betul meriah. Wow. Apa tu? Ni macam Ferris wheel . Oh, tengok.
Atas tu pun ada skrin. Ni dah macam apa ni? Ada face painting. Boleh apa? Boleh color-color muka. Tak ada orang yang buat kan. Oh. Tengok tu. Wow. Ini satu masuk berapa ringgit? Ha. Fuyo. Ni ada makan-makan sikit. Ada popcorn. Ada snack. Ada pastry. Betul-betul luas. So situ ada roller coaster kan? Ada roller coaster kan ride. Roller coaster indoor. Macam itu. Ride ni tak roller coaster. Oh bukan eh? Ni apa ni? Dia ride slow. Oh ride slow. Nak jalan-jalan. Wah. Okey ah, tak bahaya ah. Tapi dia ada roller coaster. Lepas tu sini ada Sedap. sini ada fun fair. Tengok, ni pun cantik tak? Macam-macam ada. Wah. Kat sini kalau nak beli tiket, di tempat beli tiket dia, kedai makan dia banyak, tapi aku tak tahu nak makan apa. Last kita makan Mr. Duck Galabi. Order pun simple je. Order nasi goreng Duck Galabi satu dan nasi goreng chicken bulgogi. Dah biasa datang Genting Highland, still makan benda yang sama. Sebab tadi tengok dekat Pepper Lunch, dia punya harga boleh tahan tak? So, Duck Galbi okey. Mr. Duck Galbi. So, ni dia. Makanan dah sampai. Ni chicken bulgogi. Duck Galbi. Ni Duck Galbi. Yang ni pedas sikit eh? Ni pedas sikit. Aku tak makan pedas. So, chicken bulgogi. Ni aku ni favourite. Antara nasi goreng favourite aku. Nasi goreng Duck Galbi. Okay, lepas nak makan dessert, yao-yao, biskof satu, lagi satu pistachio. Ini memang antara menu wajib. Menu wajib dia ni. So, kita dah habis jalan-jalan. Masa untuk balik naik cable car. Itu dia. Oh, kat sini memang betul-betul sejuk weh. Jom kita balik. Naik saja. Okey. Ini dia. Orang pun tak ramai. Terus boleh masuk je. So kita balik dulu. Genting Premium Outlet. So aktiviti malam ni dah habis. Kita nak balik hotel. Esok kita pergi. Esok kita pergi Genting Skyworld. Jom. Morning guys. So inilah hari dia. Kita akan pergi ke Genting Skyworld. Sekarang ni kita dekat Genting Premium Outlet. Ini suasana waktu siang. Sebelum ni kan kita tunjuk malam kan. So siang macam ni. So bila siang dia punya pemandangan memang betul-betul nampak sangat happening eh. Tengok tu, siap ada air pancut dekat sini. Siapa ada buka kan? Siapa ada buka air pancut kan? Kadang-kadang ada tu tak tutup. Dia ada banyak tingkat juga. Tu ada eskalator untuk pergi kat bawah. Lepas tu tengok, itu yang tokong tu eh. Tu ini tokong apa nama ni? Oh ni lain eh? Tapi besar ke eh? So ini pemandangan daripada atas. Look at the view, kan? Cantik juga. So sebelum naik kabel car, makan kat sini dulu. Makan dekat sini lah, Genting Premium Outlet lah. Apa makan sedap eh? Sini makanan semua mahal betul. Ada apa? Madam Kwan,
ada chicken rice shop. Peranakan. Kita makan Godiva semalam mahal betul. Tak recommend. Godiva mahal loh. Dia mahal, lepas tu dia punya rasa biasa kan? Rasa biasa. Rasa macam macam dairy milk macam tu je. Tak worth it. Tak worth it lah. Tapi mungkin orang datang Godiva sebab aiskrim kot kan? Mungkin aiskrim okey kot. Tapi kita orang semalam try apa? Truffle dengan apa benda tu? Cube Dia cream truffle. Dia ada jenis cube, ada jenis truffle. Yang cube macam RM7 macam tu. Kan? Kalau kat sini lah. RM7. Yang lagi satu yang truffle 13. 17. Ada yang 13, lepas tu 17. Dia ada praline, ada truffle, ada cube. Ni dia Godiva. Dia Godiva. Tapi kan, kalau korang nak hadiahkan kat kawan-kawan, tengok dia punya gift pun boleh tahan lah. Boleh tahan lah dia punya harga. Tapi nampak cantik. Nampak cantik. Ada kelas. Mungkin kalau kita try punya aiskrim sedap kot. Lepas tu lagi satu, kita datang Skyworld hari ni sebab dia ada diskaun Dia ada diskaun kalau biasa berapa ringgit kalau biasa? Biasa 100 lebih tu lah. Seorang. So kita dapat harga berapa kalau sekarang? Seorang 65 sebab dia ada diskaun sempena anniversary Genting ke 60. Yes. So kita dapat diskaun. Bolehlah try kan? Yeah. Tapi harap tak ramai sangat orang lah. Nanti kita tengok macam mana. Dekat atas ni banyak butik lah. Contohnya macam ni. Ada Crocs, Charles and Keith. Lepas tu tu yang viral tu. Tengok. Onitsuka Tiger. Fossil viral lah. Viral lah kan? Boleh lah. Mahal juga kan harga dia. Ada banyak butik kat sini. Dan dia, kat sini pun ada food court. Depan sikit kot. Depan sikit tu food court. Tapi banyak brand. Tengok, banyak. Jom kita try pergi dia punya food court. Mungkin banyak sikit pilihan kat sini. Sebab nampak macam ada nasi campur semua. Tengok, tu ada nasi campur. Lepas tu, kalau nak, ada Mary Brown. Look at that. Memang cun. So kita dah naik cable car. Yang ni waktu pagi. Siang pula. Yeah, kita dah sampai Genting Skyworld. Cuba tengok ni. Wah, cuba tengok. Ini first time aku masuk di Genting Skyworld. Betul-betul colourful. Wah. Kat sini memang betul-betul sejuk Kabus pun banyak. Hari ni pagi sejuk sikit. Lepas tu hari ni orang memang ramai gak. Harap-harap dia punya ride tak crowded sangat. Tengok ni, dah macam bandar dah. Dah macam bandar yang tersendiri. Lepas tu tengok atas tu. Kabus memang betul-betul tebal. Dah macam bandar orang putih. Wow, ini dia punya papan tanda dia. Genting Skyworld Theme Park. Tengok tu, roller coaster. Nampak macam best je. Jom kita masuk sini. Andromeda Base. Apa yang ada dekat dalam ni? Jom kita tengok. Memang betul-betul futuristik. Dah macam Star Wars. Kita gambar. Ni agak-agak tempat ambil gambar ke ada something else. Cuba tengok ni. Dah macam base science fiction. Ini dah macam dekat planet lain. Dia nampak macam style robotik macam tu. Tengok.
Dah macam base Aska Galaxy Boboiboy. So ini adalah salah satu ride yang kita tak nak naik. Ni kita tak nak naik kan. Takut pening. Kita nak cari, sebenarnya nak cari roller coaster, tak tahu kat mana. Oh, dia nampak macam best je. Bootcamp training. Ni macam mana Yang ni kita ada Ice Age. Ni section Ice Age. Apa yang ada kat sini? Wow. Ni macam cafe je. Oh, ni Bugs Cafe. Ni kita ada Ice Age Expedition Thin Ice. So ni apa ni dalam ni? Jom kita masuk tengok. Wow. Dah macam gua. Tengok dia punya, kita dikelilingi oleh ais. Wow, gelap-gelap. What is this? Dah macam rumah hantu lah. Gelap. Tengok dia macam ada sedikit pokok-pokok. What is going on? Tak tahu kat sini ada apa. Sana ada beratur sikit. But I think something may have gone wrong. Yeah, well, I believe it. So can you get me down? My comfort is sick. Oh no. Ada seat. Wow. Oh, dia macam dia. Macam apa? VR. Macam VR. Wow. Oh, ni tadi sebab dia terjatuh ni. Ni pun ni tengah. Bring me your tortured souls that you may be infused with the positive energy of the crystal. You can sure use. Next, kita nak pergi Aircon Adventure. Ni roller coaster. So ni dia, roller coaster. Macam best. So ni dia macam style roller coaster. Nanti kita tengok macam mana dia punya ride. Oi, tadi dia punya ride laju gila, tapi dia tak bagi rekod. Dan aku pakai spek tau. So sambil ride tadi aku pegang spek macam ni, takut dia terjatuh. Dia tak bagi rekod tapi memang best. Cuma aku rasa lega lah sebab dia tak ada menjunam sangat. Dia laju tapi dia tak ada junam sangat kan. Tapi laju gila. Oi. Aku sampai takut. Ada gambar. Tu dia. Tengok aku pegang spek. Sebab takut dia tercabut spek. Sekarang kita nak pergi Samba Gliders. Ni pun macam roller coaster juga tapi kita tergantung tau. Tengok tu. Kita tergantung dia punya bawah macam tu. Sekarang ni kita dekat dia punya gift shop. Dia punya decoration memang betul-betul colourful. Macam benda boleh beli kat sini. Hujan lah pula. Cuba tengok. Pisang. Mana bawa payung? So kita kena tunggu kat dalam. Lepak kat gift shop. So kita dah beli baju hujan. Ya. Raincoat RM15. So adakah plastik baju hujan ni berkesan? Dia macam rasa macam plastik sampah pun ada. Yeah. So berkabus. Oh ni apa ni? Oh terbang. Oh ni yang tu. Sekarang kita nak tengok Independence Day. Ni macam teater VR. Jom tengok best ke tak.
Now you guys ready for your briefing? Yeah. Now welcome to the Earth Space Defense Center. You recruit our mission begins with this: the recovered AI sphere, a mysterious alien artificial intelligence. Through analysis of this object and other capture technology from alien invasion of 2016, the ESD team has made critical advancement in human-alien hybrid technologies. The development of Sparta's wormhole generator allows research and defense teams to travel at faster than light speed to anywhere in the galaxy. The Flying Command Center can transport research and defense teams using aliens to help us understand our enemy from the inside out, to learn how he thinks and how he sees the world. The ESD. Step back, step back. Max, do you copy? Max, come in. Max, come in. Kabus semakin mendebal. Cuba tengok. Wah. Dah tak nampak apa-apa dah. Dah macam jerebu. Sejuk pun sejuk oh. Wah. Atas dah tak nampak awan. Yang hanya ada cuma kabus. Okay, so itu je kita punya adventure dekat Skyworld ni. Sebab satu hal, cuba tengok. Kabus tebal. Sebaik sempat masa clear tadi, sebaik sempat main banyak-banyak kan. Untuk harga dia, aku rasa kalau dapat diskaun macam ni baru betul tau. Sebab kalau tak, harga dia 1 lebih. So tak tahulah, mungkin dia selalu je buat sale kan. Tak, tapi yang ni untuk anniversary sampai bulan 6 kot. Sampai bulan 6. Oh, sampai bulan 6. Oh, lama gak ah. Selama ni nampak ada dia punya tiket, memang tak nak beli lah. Mahal. Tapi kalau ada sale, korang boleh try. Cuba tengok. Meriah. Sekarang pukul 3. Sekarang pukul 3. Tengok, tengok kabus. Pukul 3 kabus macam tengok ni. kabus dia. Look at that. Dia punya kabus. So tu je. Kalau korang minat style vlog macam ni, cuba komen kat bawah. Thank you for watching. Don't forget to like, comment dan subscribe. This is YouTube.